Pernah tak anda terfikir macam mana sebenarnya kita nak ajar generasi yang lahir-lahir je dah kenal telefon bintang? Hari ni kita nak kupas habis-habisan tentang cabaran dan juga peluang dalam mendidik generasi alfa ni. Okey, kita mulakan dengan satu nombor yang mungkin akan buat kita semua terfikir sejenak. 65%. Cuba bayangkan, lebih separuh daripada budak-budak sekolah rendah sekarang ni, nanti bila besar mereka akan buat kerja yang kita pun tak tahu lagi kerja tu wujud ke tak. Jadi, apa maksud semua ni? Maksudnya, cara kita mengajar sekarang yang dibina untuk zaman dulu dah tak relevan. Kita macam tengah siapkan mereka untuk masa depan yang kita sendiri tak nampak, tapi guna cara-cara lama. Memang dah sampai masa untuk ubah. Jadi, siapa sebenarnya generasi alfa ni? Mungkin anak kita, anak buah kita. Mereka ni lah generasi yang lahir lepas tahun 2010. Boleh kata, mereka lah generasi pertama yang betul-betul membesar sepenuhnya dalam abad ke-21. Okey, untuk kupasan kali ini, kita akan tengok siapa Gen Alpha, macam mana cara mereka belajar, kenapa sistem pendidikan sekarang macam tak kena dengan mereka, dan paling penting, macam mana kita boleh reka semula bilik darjah untuk mereka. Jom kita mula. Baiklah, bahagian pertama. Selamat datang ke dunia generasi Alpha. Cuba kita bayangkan sekejap. Generasi ni, mereka tak pernah rasa hidup tanpa iPad atau internet. Bagi mereka, skrin tu bukan satu alat, tapi dah macam sebahagian daripada persekitaran mereka sejak buka mata lagi. Kalau kita tengok garis masa ni, jelas sangat. Kelahiran mereka serentak dengan pelancaran iPad. Pandangan dunia mereka pula dibentuk oleh isu-isu global macam matlamat pembangunan mampan dan cara mereka berhubung dan belajar diubah sepenuhnya oleh pandemik. Semua ni satu persatu membentuk cara mereka berfikir. Jadi, dengan semua pengalaman ni, macam mana ia membentuk cara mereka belajar? Jom kita tengok apa yang buat mereka ni betul-betul lain daripada kita. Perbandingan ni memang buka mata kita. Tengok gaya pembelajaran tu. Milenial macam kita. Kita suka penyertaan, bincang dalam kumpulan, buat projek sama-sama. Lepas tu Gen Z, mereka lebih interaktif. Nak ada feedback terus, nak ada elemen digital. Tapi Gen Alpha, mereka pelbagai mod. Maksudnya, mereka boleh belajar dari video, dari game, dari projek fizikal. Kadang-kadang semua sekali serentak. Ini dah satu anjakan yang sangat besar. Inilah antara ciri-ciri utama Gen Alpha. Mereka bukan setakat pandai guna teknologi, tapi identiti mereka tu sendiri dah sebati dengan dunia digital. Jadi tak heranlah kalau mereka harapkan pengalaman yang canggih dan multimedia. Tapi pada masa yang sama, mereka ni sangat peka dengan isu-isu global macam alam sekitar, kesihatan mental yang menjadikan mereka lebih praktikal dan sedar sosial. Dan dekat sinilah wujudnya masalah besar. Kita ada pelajar dari masa depan, tapi kita kurung mereka dalam sistem pendidikan dari masa lampau. Kan dah nampak pertembungan dekat situ? Tengok perbezaan ni. Sebelah kiri, sistem lama kita. Hafal, hafal, hafal. Dan semua orang dapat benda yang sama. Sebelah kanan pula, apa yang Gen Alpha perlukan? Pengalaman sebenar, pembelajaran yang direka khas untuk mereka. Contohnya, mereka tak nak hafal fakta pasal hutan hujan. Mereka nak masuk dalam hutan tu guna VR. Mereka nak mencipta, bukan setakat terima. Jadi, macam mana kita nak selesaikan masalah ni? Nampaknya, dah tiba masanya kita reka semula bilik darjah dari asas. Jom kita tengok beberapa strategi yang kita boleh mula fikirkan. Kuncinya sudah tentu teknologi. Bayangkan kita guna AR dan VR untuk buat subjek sejarah tu hidup balik. Atau guna AI untuk buat pelan pembelajaran yang berbeza untuk setiap pelajar. Tak ada lagi satu saiz untuk semua. Dan gamifikasi, ini cara bijak untuk guna minat mereka pada permainan untuk jadikan pembelajaran tu lebih seronok dan mencabar. Tapi ia bukan pasal gadget canggih semata-mata. Kita juga kena ajar mereka kemahiran baru. Paling penting sekali ialah kecerdasan digital atau DQ. Anda tahu, macam kita ada IQ untuk logik, EQ untuk emosi. DQ ni pula ialah tentang kebolehan untuk hidup dengan bijak, selamat dan beretika dalam dunia digital. Dan ingat, teknologi saja tak cukup. Kita kena seimbangkan dengan elemen kemanusiaan. Maksudnya, kita kena ajar mereka empati, kesedaran global dan paling penting sekali, bagi mereka buat projek-projek dunia sebenar supaya mereka boleh guna semua kemahiran ni. Akhir sekali, apa yang kita bincangkan ni bukan setakat penambahbaikan kecil. Ia adalah satu anjakan yang fundamental. Kita tak boleh lagi tampal-tampal sistem lama. Kita kena ubah keseluruhan falsafah tentang apa itu pembelajaran.
Dan idea utamanya ada dalam petikan ni. Fokus kita akan beralih daripada sekadar memindahkan ilmu kepada mencipta ilmu bersama-sama. Peranan guru bukan lagi sebagai pemberi maklumat, tapi lebih kepada fasilitator yang sama-sama meneroka dengan pelajar. Ini membawa kita kepada perkara paling penting dalam semua ni. Teknologi, aplikasi, VR, semua tu hanyalah alat. Penggerak sebenar revolusi ni adalah pendidik itu sendiri. Gurulah yang akan memberi inspirasi, membimbing dan membuka potensi generasi baru ni. Jadi, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk difikirkan. Dalam dunia yang penuh dengan AI dan otomasi, apakah sebenarnya peranan seorang guru yang takkan boleh diganti oleh mesin? Apakah nilai unik yang hanya seorang manusia boleh berikan? Fikirkanlah.